Dalam video ini, saya akan terangkan satu penipuan ekonomi terbesar yang dibuat oleh Kerajaan Madani. Sedar atau tidak, ahli-ahli politik Kerajaan Madani dan Anwar Ibrahim dari 10 tahun dulu hingga sekarang masih takut-takutkan rakyat dengan satu penipuan makroekonomi terbesar dalam negara kita. Persoalannya, adakah penipuan besar ini dibuat kerana ahli-ahli politik Madani ini sendiri tidak faham apa yang mereka cakap? Adakah mereka hanya baca skrip daripada konsultan asing? Atau adakah mereka sengaja menipu rakyat untuk laksanakan polisi-polisi ikut template IMF yang menekan ekonomi rakyat di negara kita? Apa yang mereka tipu? Saya yakin ramai masih ingat, sebelum Pakatan Harapan menjadi kerajaan, mereka kata Malaysia bakal bankrupt dan perlu diselamatkan. Pada tahun 2018 dulu, sebelum mereka menjadi kerajaan, mereka gunakan angka hutang negara yang waktu itu berjumlah RM600 bilion sebagai propaganda Malaysia bakal bankrupt. Kononnya setiap bayi yang lahir sudah pun menanggung hutang negara sebanyak puluhan ribu ringgit. Tapi anehnya setelah jadi kerajaan, Anwar Ibrahim bukan setakat tidak berjaya turunkan angka hutang, malah hutang kerajaan meningkat begitu tinggi. Anwar menjadi Perdana Menteri Malaysia pada 24 November 2022. Pada awal tahun 2023, hutang kerajaan Malaysia berjumlah 1.03 trilion ringgit. Tetapi pada hujung bulan Mei 2026, jumlah hutang kerajaan ini meningkat kepada 1.33 trilion ringgit. Peningkatan hampir 300 bilion ringgit, iaitu kenaikan sekitar 29% daripada keseluruhan hutang kerajaan sepanjang tempoh hanya 3 tahun setengah Anwar Ibrahim memerintah negara. Hutang kerajaan meningkat jauh lebih tinggi, cukai yang dikutip juga tertinggi, tapi ekonomi rakyat semakin terhimpit. Dalam video ini, saya akan terangkan adakah benar kerajaan Malaysia boleh bankrupt seperti apa yang dipropagandakan oleh ahli-ahli politik Madani dan oleh Anwar Ibrahim semenjak lebih 10 tahun dulu. Sekarang, setiap kali rakyat bising pasal dasar ekonomi kerajaan Madani yang menekan kehidupan rakyat seperti kenaikan tarif elektrik, harga diesel, pemotongan bajet pendidikan dan pemotongan bajet kesihatan, penyokong kerajaan Madani dan pakar ekonomi Madani akan petik alasan yang sama, iaitu kerajaan Madani kena berjimat pasal hutang negara dah tinggi. Kerajaan terpaksa buat reformasi fiskal, terpaksa buat reformasi struktural, kerana kalau tidak laksanakan reformasi ekonomi ini, negara kita akan muflis macam Sri Lanka atau Greece. Hutang Malaysia dah lebih 1 trilion. Malah Anwar pun sering sebut perkara-perkara sebegini dalam ucapan-ucapan beliau setelah beliau menjadi Perdana Menteri. Menteri Ekonomi Madani juga banyak kali kata negara kita perlu buat reformasi struktural dengan segera supaya masa depan negara kita tidak jadi macam ekonomi di Sri Lanka. Hari ini saya nak bagi tahu anda satu fakta. Naratif Malaysia boleh muflis itu adalah mitos semata-mata. Dari sudut struktur monetary dan hutang kerajaan, Malaysia sebenarnya mustahil untuk muflis seperti yang sering dicanangkan oleh ahli-ahli politik Pakatan Harapan. Maka persoalan yang perlu kita tanya, adakah kerajaan Madani sebenarnya sedang menyembunyikan realiti sebenar struktur hutang negara demi menghalalkan tindakan mereka yang memaksakan polisi ekonomi ala IMF kepada negara kita? Atau adakah Anwar selaku Perdana Menteri dan Menteri Kewangan sebenarnya tak faham pun struktur monetary negara kita? Polisi-polisi ekonomi Madani yang sebiji tiru template IMF ini telah saya terangkan dalam video saya yang lepas. Sekarang mari kita bedah data sebenar yang mereka tak mahu anda faham, atau sebenarnya ahli politik dalam kerajaan Madani sendiri yang tak faham. Dalam video sebelum ini, kita dah tengok banyak polisi ekonomi kerajaan Madani sebenarnya memang ikut template IMF. Jadi di sini sebelum kita sembang pasal Malaysia, kita kena faham dulu kenapa sesebuah negara itu akan pergi cari dan melutut minta pinjaman daripada IMF, sehingga IMF berkuasa meletakkan pelbagai syarat pinjaman yang menekan kehidupan rakyat negara tersebut. Secara ringkasnya, sesebuah negara akan cuba dapatkan pinjaman dari IMF apabila rizab mata wang asing mereka menjadi terlalu rendah atau tidak mencukupi untuk menampung keperluan pembayaran luar negara. Keperluan pembayaran luar negara ini bertujuan sama ada untuk pembayaran barang import yang perlu atau pembayaran balik hutang luar yang dibuat dalam mata wang asing. Dalam istilah ekonomi, keadaan nazak ini dipanggil sebagai krisis imbangan pembayaran ataupun balance of payment crisis. Inilah apa yang berlaku di Sri Lanka yang Rafizi tak faham itu.
Okey, saya ulang. Krisis simpangan pembayaran seperti yang pernah berlaku di Sri Lanka, dia berlaku apabila sesebuah negara itu tidak mempunyai mata wang asing yang mencukupi, biasanya dolar Amerika, untuk membayar barang keperluan import atau membayar balik hutang luar negara. Ia lazimnya berlaku kepada negara yang mengalami defisit akaun semasa yang berpanjangan, terutama apabila import negara tersebut jauh melebihi ekspor dan negara tersebut bergantung kepada pinjaman luar untuk mendanai import mereka. Apabila aliran masuk modal asing atau pinjaman luar terhenti secara tiba-tiba, negara itu boleh mengalami kekurangan mata wang asing yang serius. Contoh paling dekat adalah Sri Lanka pada tahun 2022. Dalam fasa ini, nilai mata wang tempatan akan jatuh merudum dan berlakulah krisis kewangan yang parah yang puncanya daripada krisis simpangan pembayaran. Apa kesan krisis simpangan pembayaran kepada rakyat? Pertama, negara tidak boleh import barang keperluan asas seperti makanan, ubat-ubatan dan bahan api kerana tiada dolar untuk membayarnya. Ini yang berlaku pada Sri Lanka. Kedua, negara tidak boleh bayar hutang luar dalam mata wang asing, maka berlakulah debt default atau kegagalan bayar hutang luar. Ini juga berlaku pada Sri Lanka pada tahun 1922. Ketiga, rakyat akan mengalami kekurangan barang keperluan, inflasi akan melambung tinggi dan kemerosotan taraf hidup yang teruk. Keempat, krisis ini akhirnya akan mencetuskan protes, rusuhan serta ketidakstabilan politik yang sangat dahsyat. Ini juga berlaku pada Sri Lanka. Dalam keadaan terdesak dan lumpuh sebeginilah, negara-negara yang mengalami krisis imbangan pembayaran akan tadah tangan minta pinjaman jangka pendek atau bailout daripada IMF. Tujuannya adalah untuk top up balik rizab mata wang asing mereka. Inilah penjelasan sebenar krisis yang berlaku pada Sri Lanka tahun 2022 dulu, berlaku di Argentina pada tahun 2001, berlaku juga di Thailand, Korea Selatan dan Indonesia semasa krisis keuangan Asia 1997-98, termasuklah berlaku di Greece pada tahun 2010 dan banyak berlaku di negara-negara Amerika Latin pada tahun 1990-an, pada tahun awal 2000 dulu. Negara-negara ini terpaksa pinjam daripada IMF dan IMF akan paksakan negara-negara yang meminjam ini untuk melaksanakan polisi ekonomi ikat perut. Dikenali juga sebagai austerity measure sebagai syarat untuk dapat pinjaman. Polisi austerity ikat perut dari IMF ini dikenali sebagai Structural Adjustment Program. Okey, kita berbalik kepada punca krisis. Punca krisis bukan hanya tingkat hutang negara sahaja, bukan semata-mata itu. Puncanya adalah kerana negara-negara tersebut tidak mampu membayar balik pinjaman dalam mata wang asing kerana kekurangan mata wang asing. Bukan tingkat hutang negara, tapi hutang yang dibuat negara dalam mata wang asing. Setelah kita faham berkenaan krisis simpangan pembayaran yang mencetuskan krisis ekonomi di Sri Lanka pada tahun 2022 itu, jadi sekarang ni kita tengok keadaan ekonomi di Malaysia pula. So kita bandingkan apa bezanya keadaan di Sri Lanka dan keadaan di Malaysia yang memustahilkan untuk krisis yang berlaku di Sri Lanka itu tidak boleh berlaku pada negara kita. Sehingga bulan Mac 2026, jumlah hutang kerajaan Malaysia adalah 1.34 trilion ringgit. Daripada jumlah ini, government external debt atau hutang luar kerajaan kita sebanyak 300 bilion ringgit. Hutang luar ini mewakili 22.4% daripada keseluruhan hutang kerajaan. Mendengarkan angka trilion dan ratusan bilion ini, saya rasa ramai akan kecut perut dan rasa nak percaya cakap pakar ekonomi Madani dan Anwar Ibrahim, iaitu kononnya negara boleh muflis sekiranya struktural reform tidak disegerakan. Rafizi pula kata Malaysia boleh jadi senasib dengan Sri Lanka. Tapi ada plot twist dan ada rahsia besar yang kerajaan tidak mahu anda faham, atau sebenarnya kerajaan Madani sendiri yang confused tak faham. Di sini saya akan jelaskan kenapa mustahil untuk Malaysia jadi macam Sri Lanka. Bukan kerana jumlah hutang kerajaan kita lebih kecil, tapi kerana komposisi hutang negara kita dan kedudukan akaun semasa Malaysia semenjak 28 tahun dahulu. Daripada keseluruhan 1.34 trilion ringgit hutang kerajaan Malaysia, jumlah hutang yang dibuat dalam mata wang asing hanya bernilai 17.7 bilion ringgit Malaysia sahaja. Ini bermaksud walaupun pelabur luar memegang sebahagian daripada hutang kita iaitu sebanyak 22%, tetapi majoriti besar hutang kerajaan yang dipegang oleh pelabur asing itu adalah dalam mata wang tempatan, dalam mata wang ringgit, bukan dalam US dollar, bukan dalam euro dan bukan dalam yen. Ini bermakna 98.68% daripada keseluruhan hutang kerajaan Malaysia
adalah dalam mata wang kita sendiri, iaitu ringgit Malaysia. Kebanyakan bond yang diterbitkan oleh kerajaan Malaysia dibeli oleh institusi tempatan seperti KWSP, PNB, kumpulan wang amanah pencen, lembaga tabung haji, dan banyak juga dipegang oleh bank-bank komersial dalam negara seperti Maybank, CIMB, RSB, Bank Islam dan lain-lain. So persoalannya, apa akan jadi sekiranya pelabur asing tiba-tiba tidak mahu membeli bond kerajaan Malaysia? Saya yakin tiada masalah bagi institusi kewangan tempatan untuk menyerap semua bond tersebut bagi menggantikan pegangan asing. Melihatkan kepada komposisi hutang kerajaan Malaysia yang mana lebih 98% dalam mata wang ringgit ini, apakah implikasi makroekonominya? Implikasinya adalah kerajaan Malaysia sentiasa boleh membayar hutangnya sebab hutang itu adalah dalam mata wang ringgit. Kerajaan Malaysia tidak perlukan dolar dan tidak perlukan pinjaman IMF untuk membayar balik hutang kerajaan dalam ringgit. Semenjak berpuluh tahun dulu, kerajaan kita menggunakan mekanisme kewangan yang sama dan kerajaan Malaysia tidak pernah gagal pun bayar hutang dalam ringgit. Proses pembayaran balik hutang ini berlaku secara automatik dan kerajaan tidak pernah cetak duit untuk hal ini. Pembayaran balik hutang ini diuruskan melalui bond rollover ataupun pusingan semula bond dalam sistem perbankan kita sendiri. Pembayaran semula hutang kerajaan melalui pusingan semula bond atau bond rollover ini dibuat oleh Treasury kita dengan kerjasama Bank Negara Malaysia semenjak berpuluh tahun dulu tanpa pernah gagal. Sehinggalah Pakatan Harapan mempropagandakan isu ini seolah-olah kita bakal berhadapan dengan tidak boleh bayar kembali hutang kerajaan Malaysia dalam mata wang ringgit. Bukan kerana komposisi hutang kerajaan Malaysia sahaja yang tidak memungkinkan untuk kita mengalami krisis imbangan pembayaran yang sama macam Sri Lanka. Malah daripada segi lebihan akaun semasa juga atau current account surplus. Secara konsisten, Malaysia telah mencatatkan current account surplus semenjak dari tahun 1998 sehingga kini, iaitu sepanjang 28 tahun berturut-turut. Keadaan ini berbeza daripada Sri Lanka yang mencatatkan defisit dalam akaun semasa semenjak tahun 1980-an lagi. Lebihan dalam akaun semasa bermaksud aliran masuk mata wang asing ke dalam negara kita sentiasa positif. So, saya nak tanya anda satu soalan logik makroekonomi yang mudah. Kalaulah hutang negara kita lebih 98% dalam mata wang ringgit dan akaun semasa negara kita sentiasa mencatatkan lebihan sejak 28 tahun yang lalu, maka dari sudut mana Malaysia boleh terkena krisis imbangan pembayaran sampai kita terpaksa pakai formula IMF untuk reformasi struktural ekonomi kita? Dan satu lagi soalan penting yang kita perlu tanya, kenapa negara kita yang tidak berhadapan dengan krisis imbangan pembayaran tapi kita melaksanakan reformasi struktural ikut template IMF yang IMF buat kepada negara-negara yang mengalami krisis imbangan pembayaran untuk negara-negara itu keluar daripada krisis tersebut? Kenapa negara kita pergi laksanakan polisi macam orang salah makan ubat? Mari kita lihat jadual ini untuk perbandingan yang lebih jelas, adakah Malaysia boleh jadi macam Sri Lanka. Dalam jadual ini saya ambil statistik Sri Lanka pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 kerana Sri Lanka mengalami masalah imbangan pembayaran pada tahun 2022. Dan juga saya bandingkan dengan statistik Malaysia untuk tahun 2025. Kita jangan tengok pada tingkat hutang kerajaan berbanding dengan GDP. Kita kena tumpukan kepada saiz hutang kerajaan dalam mata wang asing, iaitu komposisi hutang. Kalau kita tengok pada tahun 2021, hutang kerajaan Sri Lanka dalam mata wang asing adalah sebanyak 49% berbanding saiz ekonomi Sri Lanka. Kemudian pada tahun 2022, kerajaan Sri Lanka menghadapi masalah imbangan pembayaran menyebabkan kejatuhan mata wang. Itu saja menyebabkan nilai hutang kerajaan Sri Lanka dalam mata wang asing meningkat daripada 49% kepada 64% berbanding saiz ekonomi Sri Lanka. Ini sangat jauh berbeza dengan keadaan negara kita. Pada tahun 2025, hutang kerajaan Malaysia dalam mata wang asing hanyalah berjumlah 1.1% daripada saiz ekonomi negara kita. Dari segi akaun semasa pula, Sri Lanka mencatatkan defisit akaun semasa hampir setiap tahun selama beberapa dekad sebelum krisis tahun 2022 lagi.
Berkenaan negara kita, selepas Asian Financial Crisis, Malaysia telah mencatatkan lebihan akaun semasa setiap tahun sejak tahun 1998 sehingga kini. Jangan salah faham, bila saya kata kerajaan Malaysia tidak boleh bankrupt, tidak bermakna saya kata kerajaan Malaysia boleh berbelanja ikut suka hati. Tapi setidaknya, kita akan sedar bahawa kerajaan Madani, sama ada ahli politik mereka blur dan hanya baca skrip daripada konsultan asing iaitu IMF, atau mereka sebenarnya menipu rakyat untuk melaksanakan polisi ikat perut, polisi austerity demi menjayakan agenda tertentu. Bila kita sedar hal ini, maka kita akan tahu bahawa tindakan Anwar Ibrahim memotong bajet sektor pendidikan dan kesihatan dibuat bukan bersandar kepada realiti ekonomi. Sebaliknya, tindakan Anwar yang memotong bajet itu dipandu oleh ideologi ekonomi neoliberal yang sama dengan apa yang dipromosikan oleh IMF dari Washington. Jadi, ada satu persoalan yang jauh lebih besar dan mencurigakan. Kalaulah struktur ekonomi kita sebenarnya tidaklah sesakit seperti apa yang Anwar gambarkan, tidak ada penyakit imbangan pembayaran dan mustahil muflis, so kenapa IMF dan konsultan asing beria-ria mahu menasihatkan kerajaan Madani untuk melaksanakan dasar austerity ataupun dasar ikat perut ini? IMF masuk dalam negara kita sebagai lead consultant melalui program Medium Term Revenue Strategy. Itu saya dah terangkan dalam video sebelum ni. Dan kenapa dasar yang terbukti menjahannamkan kuasa beli domestik dan ekonomi tempatan di negara-negara membangun yang lain tetap mahu dipaksakan ke atas pasaran Malaysia pada tahun 2026. Apa agenda sebenar di sebalik tabir? Kita akan bedah kegagalan total formula IMF dalam video seterusnya. Korang yang belum subscribe, pastikan tekan butang subscribe supaya tak terlepas sebahagian yang paling kritikal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.